Baiklah, hari ini kita akan kupas satu hujah yang sangat-sangat besar. Bagaimana institusi taubat dalam Quran, amaran perang riba dari ayat 2279 dan tindakan seorang individu bernama Adam Ahmad dikatakan saling berkait dan menjadi bukti beliau telah melaksanakan fungsi seorang rasul. Jom kita terus masuk ke intipati dia. Hujah ini bermula dengan satu kenyataan yang terus terang memang berani. Ia kata, Quran bukan sekadar bagi panduan, tapi ia dah sediakan satu sistem taubat yang lengkap. Cuma masalahnya, sistem tu tak pernah nampak, sehinggalah ia dibina dalam dunia nyata. Inilah dia kuncinya, peralihan daripada sekadar teks kepada satu tindakan yang boleh dilihat. Dan di sinilah fokus utama kita. Sumber-sumber yang kita kaji ni secara terus menamakan Adam Ahmad sebagai individu yang telah membina dan melaksanakan sistem taubat yang dikatakan tersembunyi itu. Jadi persoalannya bukan lagi tentang teori kan, tapi tentang bukti melalui pelaksanaan. Okey, kalau sistem ni betul-betul ada dalam Quran, macam mana rupa dia? Jom kita tengok apa yang dikatakan sebagai blueprint atau rangka tindakan yang tersembunyi selama ni. Cuba anda tengok rajah ni. Menurut hujah ini bukan sekadar carta aliran biasa tau. Ini didakwa sebagai pelan tindakan yang lengkap yang diekstrak terus daripada ayat-ayat Quran, menunjukkan satu sistem yang sangat berkait daripada jenayah asal sampailah kepada jalan penyelesaiannya. Apa yang sangat menarik dekat sini ialah bagaimana rajah tadi dipecahkan kepada dua sistem yang saling berperang. Sebelah kiri, kita ada undang-undang perbankan. Puncanya daripada jenayah sembunyikan kebenaran, macam disebut dalam 2159, hasilnya sistem riba yang bersifat parasit. Sebelah kanan pula, undang-undang amanah. Inilah dia sistem taubat yang mendedahkan kebenaran dan membina sistem yang saling menguntungkan. Jom kita dalami sikit lagi dua sistem yang bertentangan ni. Sebab inilah dia, intipati konflik global yang dibentangkan oleh sumber-sumber ni. Okey, pertama sekali, riba. Sumber ni tegaskan, riba tu bukan sekadar faedah pinjaman. Bukan. Ia adalah satu sistem ekonomi global yang menyeluruh. Satu sistem parasit yang dibina atas jenayah asal, iaitu menyembunyikan kebenaran tentang kontrak sebenar antara Tuhan dan manusia. Jadi, sebagai jawapan kepada sistem riba, Quran tawarkan undang-undang amanah. Ini bukan sekadar konsep moral, tapi satu sistem alternatif yang lengkap dan berfungsi. Ia direka untuk pulihkan keseimbangan melalui proses taubat yang ada 3 syarat utama: kembali, memperbaiki dan menjelaskan. Tapi, kat sini timbul satu persoalan penting. Menurut hujah ni, sistem taubat tu tak boleh jalan sendiri, tak boleh berfungsi secara automatik. Ia perlukan satu peranan khusus untuk aktifkan dia. Ayat ni, surah An-Nisa ayat 64, jadi titik yang paling kritikal dalam hujah ni. Kenapa? Sebab ia letak satu syarat, mereka yang bersalah tu mesti datang kepadamu, merujuk kepada Rasul, sebagai sebahagian daripada proses taubat. Ini bunyinya macam satu prosedur formal kan, bukan sekadar doa seorang diri. Jadi kalau kita ikut tafsiran sumber ni, ayat 64 dan 65 tu sebenarnya bagi kita satu prosedur yang jelas. Langkah 1, datang jumpa Rasul. Langkah 2, pohon ampun pada Allah. Dan langkah 3, yang paling penting, Rasul tu sendiri bertindak sebagai hakim untuk sahkan proses taubat tu. Dan, kat sinilah perbezaan paling besar dalam hujah ni. Proses ni bukan metafora, bukan simbolik. Sumber ni tegaskan ia adalah satu mahkamah sebenar. Satu institusi keadilan yang beroperasi dalam dunia nyata di mana hujah dibentangkan dan penghakiman dibuat. Okey, sekarang kita masuk bab paling penting. Macam mana semua ini dikaitkan dengan tindakan Adam Ahmad? Di sinilah hujah pembuktian itu dibentangkan. Anggap je slide ni macam satu senarai semak. Hujah dia, Adam Ahmad telah membina sistem undang-undang amanah tu secara praktikal, bukan lagi teori. Dia dikatakan dah penuhi ketiga-tiga syarat taubat. Dia dah bentangkan hujah dia secara terbuka untuk cabar sistem sedia ada. Dan yang paling penting, dia bertindak sebagai hakim dalam sistem dia sendiri selari dengan apa yang disebut dalam ayat 465. Perbandingan ni memang merumuskan hujah dengan sangat padat. Sebelah kiri, fungsi seorang Rasul macam mana yang ditafsirkan dari Quran sebagai pengesah kontrak sedia ada, bukan pencipta, sebagai hakim dan untuk seluruh manusia. Sebelah kanan pula, tindakan-tindakan yang dikatakan telah dibuat oleh Adam Ahmad yang menurut sumber sepadan dengan setiap satu fungsi tersebut.
Baik, dengan semua asas ni, hujah ni sampai ke kemuncak dia. Ia membingkai situasi kita sekarang ni bukan lagi sebagai satu perdebatan biasa, tapi sebagai satu konflik global yang menuntut kita buat satu pilihan. Dan kat sinilah keadaan jadi betul-betul serius. Ayat 2279 bagi amaran paling keras kepada sesiapa yang tak tinggalkan riba. Bukan lagi sekadar amaran hukuman, tapi satu pengisytiharan perang dari Allah dan Rasulnya. Perkataan perang tu sendiri dah menandakan satu konflik yang mutlak. Dan menurut sumber ni, perang ni bukan benda masa depan. Bukan, ia tengah berlaku sekarang. Inilah realiti di mana sistem ekonomi global berasaskan riba dah sampai ke kemuncaknya. Sampai nilai manusia itu sendiri dah jadi macam komoditi yang boleh didagangkan. Ini membawa kita kepada soalan yang paling penting yang ditujukan terus kepada kita semua. Dalam pertentangan antara dua sistem ni, sistem riba lawan sistem amanah, setiap seorang daripada kita perlu tentukan di mana kita berdiri. Tak ada lagi ruang untuk jadi pemerhati pasif. Menurut hujah ni, cuma ada 3 pilihan. Sangat jelas. Pertama, terima hujah ni dan masuk ke dalam sistem taubat yang telah dibina. Kedua, tolak terang-terang yang implikasinya pintu taubat tertutup. Dan yang ketiga, yang ini menarik, ialah pilihan untuk diam. Menurut hujah ni, diam itu sama macam memihak kepada sistem riba sedia ada. Dan sebagai penutup, kupasan ini diakhiri dengan satu kenyataan yang sangat kuat. Isunya bukan lagi soal sama ada anda percaya atau tidak. Sebaliknya, isunya ialah satu hujah yang lengkap dengan sistem dan bukti pelaksanaan telah pun dibentangkan secara terbuka. Jadi, pilihan yang kita buat lepas ni bukanlah berdasarkan kepercayaan semata-mata. Ia adalah satu keputusan yang menentukan kedudukan kita dalam sistem penghakiman Tuhan. Bagaimana kalau saya beritahu anda, umyang air mata taubat anda di atas jadah tu, rasa bersalah yang anda tanggung setiap malam mungkin sebenarnya sedang digunakan oleh pihak tertentu untuk kekalkan sistem perbankan global yang korup. Bunyi macam sangat ekstrim kan? Tapi bila kita teliti kerangka pemikiran dokumen yang kita nak bedah hari ini, ia sebenarnya satu kesimpulan yang sangat logik. Ya, so untuk anda yang sedang memandu atau bersantai sambil dengar Deep Dive kita kali ini, selamat datang. Saya jamin perbincangan hari ini akan menterbalikkan cara anda melihat dunia. Sebab kebiasaannya bila kita sebut taubat, kita terus terbayang sebuah ritual peribadi kan? Macam emosi dan dosa individu. Betul, hubungan peribadi dengan Tuhan. Tapi hari ini, kita ada satu dokumen yang agak luar biasa bertajuk Institusi Taubat. Dan dokumen ini mendakwa kita semua dah disogokkan dengan versi taubat yang sangat lemah. Ya, penulis dokumen ni meletakkan yang versi asalnya yang dibangunkan sejak zaman Adam lagi bukanlah sekadar ibadah emosi. Maksudnya, ia macam sebuah plan tindakan lah kan? Satu sistem pembetulan global. Tepat sekali. Ia direka khas untuk menumbangkan apa yang mereka panggil ekonomi parasit dan menyusun semula undang-undang dunia. Okey, mari kita rungkai perkara ni. Tapi sebelum tu, kita kena clearkan satu benda. Ya, silakan. Untuk menghadam apa yang dokumen ni cuba sampaikan, kita kena letak tepi sekejap semua dogma tradisional yang kita faham selama ni. Dokumen ni memaksa kita melihat taubat sebagai satu sistem perundangan. Betul. Ia dipanggil Law of Trust atau Undang-Undang Amanah. Kenapa wujud undang-undang ni? Sebab ia adalah mekanisme pertahanan asal untuk melawan sebuah sistem dunia yang dah digodam. Sebagai teks kuno dan menyentuh ideologi besar. So, peranan kita kat sini bukan untuk memihak mana-mana politik, ya? Ya, kita cuma nak membedah logik radikal penulis ni secara objektif. Macam mana sebuah konsep rohani boleh bertukar jadi ancaman kepada sistem ekonomi? Okey, so kalau kita bercakap tentang membaiki sesuatu, soalan pertama yang kita mesti tanya ialah, apa sebenarnya yang rosak, kan? Betul. Dan kalau ikut pemahaman biasa, dunia ni rosak sebab manusia mencuri atau rasuah. Tapi dokumen ni bawa naratif yang jauh lebih mendalam. Titik mula kerusakan dunia ni rupanya bukan bermula dengan duit. Ia bermula dengan satu jenayah yang diklasifikasikan sebagai jenayah utama dalam teks rujukan mereka. Dan jenayah utama tu adalah tindakan menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Benda ni macam satu anjakan paradigma, kan? Sebab memanipulasi maklumat ni bukan sekadar tipu sunat biasa. Tak, ia jauh lebih besar. Dokumen ni berhujah bila kebenaran disembunyikan oleh pihak berkuasa,
ia membolehkan mereka merampas apa yang dipanggil sistem pemilikan bumi atau divine kingship. Oh, wow. Maksudnya kuasa untuk mentadbir sumber alam ni dirampas melalui penipuan maklumat lah ni. Ya, tepat. Cuba fikirkan kalau saya sembunyikan nilai sebenar sesuatu barang, saya boleh tipu awak dalam urus niaga kan? Betul lah tu. So sekarang bayangkan skala penipuan tu dibesarkan ke tahap global. Bila kebenaran mutlak disorok, sistem secara automatik tergelincir. Dan ketiadaan kebenaran inilah yang melahirkan apa yang penulis panggil Law of Banking atau Undang-Undang Perbankan berasaskan riba. Dokumen ni terang-terang melabelnya sebagai ekonomi parasit. Ekonomi parasit. Benda ni mengingatkan saya pada sistem operasi atau OS komputer kita. Macam mana tu? Bayangkan bumi dan kemanusiaan ni awalnya dipasang dengan satu OS yang sempurna. Yang dibangunkan oleh manusia pertama, Adam. Kod asas dia adalah kebenaran. Okey, faham. Selagi kod tu berjalan harmoni lah kan? Ya, tapi bila kod tu digodam, bila kebenaran tu disembunyikan, keseluruhan perisian tu bertukar fungsi. Ia bukan lagi berkhidmat untuk pengguna. Analogi yang sangat kena. Dan perisian tu akhirnya jadi malware atau perisian hasad. Dalam konteks dokumen ni, malware tu adalah sistem keuangan riba. Macam malware dalam phone yang senyap-senyap curi data dan hisap bateri kan? Betul, ia menghisap tenaga dan masa manusia untuk kayakan segelintir pihak tanpa henti, menindas kemanusiaan melalui hutang yang tak pernah selesai. So, kalau sistem kita dah dijangkiti malware tahap teruk macam ni, menangis depan skrin takkan selesaikan masalah lah kan? Takkan sama sekali. Kita perlukan troubleshooting manual. Kena format balik sistem tu. Dan kat sinilah dokumen ni memperkenalkan institusi taubat sebagai penawarnya. Ya, bukan pintu keluar emosi, tapi manual pemulihan sistemik. Tepat. Manusia mesti beralih keluar dari ekonomi parasit tu dan daftar masuk ke dalam law of trust tadi. Ini adalah lawan terus kepada law of banking. Kalau perbankan hari ini didorong oleh eksploitasi, sistem amanah ni didorong oleh pemulihan hak. Dan benda ni sangat bersistem. Ya, taubat dalam dokumen ni ada core system. Satu senarai semak wajib yang ada 3 syarat teras berurutan. Tertinggal satu, pemulihan takkan jadi. Di sinilah ia menjadi sangat menarik. Mari kita bedah syarat pertama. Syarat pertama dipanggil kembali. Tapi kembali ke mana sebenarnya? Berdasarkan dokumen ni, pergerakan kembali ni bawa manusia kepada keadaan yang dipanggil takwa. Dan yang mengejutkan saya, mereka tak definisikan takwa sebagai takut Tuhan dalam arti kata abstrak tau. Mereka terjemahkannya secara sangat praktikal sebagai keadilan. Ya, adil. Keadilan tu bukan sekadar konsep moral, ia persediaan sistemik. Bila keadilan dicapai, barulah manusia dipulihkan kepada fitrah. Fitrah ni bermaksud kebebasan mutlak kan? Keadaan asal sebelum diperhambakan oleh bank. Betul. Ia status murni, manifesto aku manusia, di mana kita tak tunduk pada mana-mana sistem yang merampas hak kita. Okey, so syarat pertama letak kita kat titik sifar yang merdeka. Betul. Lepas tu kita masuk syarat kedua iaitu Memperbaiki. dan proses memperbaiki ni secara automatik menghasilkan zakat. Kejap, bila dengar zakat, kita selalu terfikir derma 2.5% tu kan? Bukan. Jauh sekali dari itu. Dalam kerangka institusi taubat ni, zakat didefinisikan sebagai penyucian sistem. Penyucian sistem, bukan sedekah peribadilah ni. Bukan. Ia tindakan proaktif bersihkan struktur masyarakat. Dan prasyarat dia sangat ketat. Dokumen ni tegaskan, tiada campur aduk hujah. Maksudnya kita tak boleh bersihkan sistem kalau kita masih campur prinsip kebenaran dengan ideologi manusia yang rosak. Benda ni agak provokatif Sangat provokatif. Dan untuk terangkan hujah murni ni, penulis tolak 3 simbol besar iaitu bintang, bulan dan matahari. Bila kita tengok maksud dia, bintang tu disamakan dengan pluralism, bulan mewakili majoritarianism dan matahari mewakili elitism. Ini sebenarnya kritikan terbuka pada sistem moden kita. Cuba kita ambil majoritarianisme, simbol bulan tu, kita selalu percaya suara majoriti tu penentu kebenaran kan? Selalu dengar, suara rakyat, suara keramat. Tapi kenapa sistem taubat ni nak tolak benda tu? Sebab
kebenaran tu mutlak. Bukan pertandingan populariti. Dokumen ni berhujah kalau majoriti dimanipulasi oleh maklumat salah. Ingat balik jenayah utama tadi. Majoriti boleh bersetuju dengan kezaliman. Oh, wow. Sama juga dengan pluralisme yang kata semua benda relatif atau elitisme yang kata elit je tahu semua benda. Sistem ni tolak tiga-tiga ni secara total. Ya, ia menuntut kita berdiri atas kebenaran universal tanpa kompromi. Dan bila hujah dah murni, barulah kita tiba di persimpangan kritikal antara lawful dan legal. Ini aha moment yang sebenar untuk saya. Untuk anda yang mendengar, mari kita bezakan dua terma ni. Lawful tu sah di sisi keadilan universal atau fitrah Tuhan. Dan legal pula bermaksud sah mengikut undang-undang atas kertas yang dicipta manusia kat parlimen. Pemisahan ni kunci untuk runtuhkan ekonomi parasit tu. Betul, sebab sesuatu yang legal tak semestinya lawful kan. Cuba kita tengok sejarah. Ratusan tahun dulu, sistem perhambaan manusia tu 100% legal. Ya, Mahkamah lindungi ahli politik siap buat akta lagi. Tapi adakah perhambaan tu pernah lawful? Adakah ia sah pada fitrah manusia? Jawapannya tak pernah. Dan dokumen ni letak sistem riba atau kewangan hutang hari ni dalam kategori yang sama. Ia sangat legal, dilindungi bank pusat, tapi ia haram dan tak pernah lawful. Jadi, pemurnian melalui taubat ni sebenarnya menuntut keberanian kita untuk tolak sistem legal yang korup tu. Tepat. Bila pemisahan ni dibuat, barulah manusia masuk ke jalan yang lurus, iaitu sistem Allah yang memintas undang-undang penindas ciptaan manusia. Okey, so mari kita rumuskan proses ni. Kita dah tahu OS bumi kena godam. Kita format balik guna institusi taubat. Syarat pertama, kita kembali ke fitrah kebebasan. Ya, syarat kedua, perbaiki sistem dengan sucikan hujah, tolak pluralisme majoriti dan elitism, dan buang undang-undang legal yang menindas. Okey, sistem dah bersih. Sekarang, apa seterusnya? Masuk syarat ketiga, iaitu menjelaskan atau menerangkan kebenaran. bila kita berani jelaskan kebenaran tanpa campur aduk ni, tindakan ni mengaktifkan satu fungsi besar, iaitu sokongan pada aktiviti Rasul. Kejap, kat sini saya nak pushback sikit. Bila sebut Rasul, kita bayangkan tokoh agama yang berkhutbah pujuk orang buat baik kan? Ya, itu tanggapan biasa. Tapi dokumen ni label Rasul dengan gelaran teknikal, iaitu hakim sistem. Maksudnya peranan yang setaraf ketua hakim agung ke? Bukankah tu agak melampau? Ia bunyi melampau kalau kita masih terperangkap dengan konsep agama ritual. Tapi dalam konteks sistem perundangan sejagat, ia masuk akal. Teks kuno, rujukan mereka kata, taubat perlu disahkan. Oh, maksudnya ia tak boleh berlega dalam kepala je lah. Ya, ia perlukan pengesahan rasmi dalam pentadbiran dan Rasul diaktifkan sebagai hakim untuk sahkan pemulihan tu. Di hadapan hakim ni lah satu perbicaraan dunia berlaku. Bayangkan, secara visual, anda yang tengah dengar ni, cuba bayangkan. Seluruh struktur bank corporate, undang-undang negara, diheret ke satu audit gergasi. Ya, perbicaraan sistemik dan taubat manusia diuji bukan dengan air mata, tapi melalui audit ke atas kepatuhan perundangan dan tindakan mereka. Dan hasil perbicaraan audit mega ni sangat binari tau. Ia bawa kita pada konsep al-balad, di mana kemanusiaan terbelah dua. Betul. Manusia dipisahkan kepada puak kanan dan puak kiri. Okey, mari kita tengok apa jadi pada dua puak ni. Puak kanan dulu. Mereka yang lepas audit ni, ke mana mereka pergi? Hari ni, ekonomi menang-menang kan? Win-win situation. Tepat. Tiada monopoli, tiada kelas elit yang hisap peluh pekerja, kekayaan disebarkan berasaskan kerjasama komuniti. Macam kembali pada tujuan asal manusia lah ni. Habis tu, macam mana dengan puak kiri pula? Puak kiri ni golongan yang enggan lepas ideologi palsu mereka. Mereka selesa dengan sistem legal yang menindas dan tolak law of trust. So, keputusan hakim buang mereka balik ke habitat asal tu ke? Ya, mereka dibiarkan kekal dalam ekonomi parasite. Terus hidup dalam kitaran hutang dan pengekstraksian sistem riba. Tu. Kalau anda terfikir benda ni, ia tamparan realiti yang keras kan? Maknanya tak ada zon kelabu. Anda tak boleh beribadah siang hari,
tapi sokong penindasan ekonomi malam hari. Isme yang membebaskan umah atau terus jadi enjin yang gerakkan ekonomi parasit? Ya, audit ni memaksa kita pilih identiti ekonomi kita. Dan bagi yang di sebelah kanan, keputusan perbicaraan ini melahirkan 3 cabang pentadbiran dunia baru kan? Betul. Pertama, jalan lurus untuk yang pegang fitrah. Kedua, kontrak sosial untuk kesejahteraan. Dan ketiga, common law didasarkan prinsip universal, satu kebaikan bersama atau one good. Okey, dan semua ni membawa kita kepada kemuncak carta institusi taubat ni. Apakah hasil akhir mesin sistemik ni? Dokumen ni gariskan 3 output utama kan? Ya, yang pertama adalah kebebasan fitrah. Manusia tak lagi jadi hamba kewangan. Kedua, hak bumi, di mana pengurusan bumi dikembalikan pada pemilik asal berasaskan keadilan. Menggantikan sistem pemilikan bumi yang dirampas awal-awal tadi kan? Dan yang ketiga ni, yang paling buat saya terpaku. Ya, hasil T3 ni yang membezakan taubat sebenar dengan rasa bersalah biasa. Output akhirnya adalah civil disobedience atau penentangan sivil. Macam mana mohon ampun pada Tuhan boleh jadi penentangan sivil? Mesti ramai pendengar kita tengah berkerut dahi sekarang ni. Orang bertaubat kan, patutnya lebih senyap dan reda. Itu doktrin sistem berkuasa yang dah ditanam dalam minda kita. Dokumen ni bongkar yang bila anda lalu proses taubat sebenar, anda takkan kembali patuh pada sistem zalim. Tapi penentangan sivil ni bukan bermaksud merusuh di jalanan secara membuta tuli kan? Bukan. Ia adalah keengganan sistematik untuk menyumbang pada jentera yang rosak. Tindakan menarik diri dari ekonomi parasit. Maksudnya tolak hutang riba dan berani bersuara tentang undang-undang legal yang haram itulah. Yang institusi taubat ni lengkapkan anda dengan otoriti perundangan untuk memberontak terhadap ketidakadilan. Taubat tu tindakan memberontak untuk pulihkan dunia. Wow, mari kita ambil nafas kejap. Bila kita susul balik semua ni dari lensa dokumen ni, institusi taubat ni sebenarnya sebuah plan operasi yang sangat logik. Bermula dari kena pasti jenayah utama, kemudian sediakan jalan keluar melalui 3 syarat fitrah, pemurnian hujah dan penerangan kebenaran. Dan kelantangan menerangkan kebenaran tu bawa kita ke mahkamah sistem yang mengasingkan manusia. Sama ada nak terus jadi parasit atau bina ekonomi mutualism melalui penentangan sivil tadi. Struktur ni betul-betul menukar pemahaman kita 180 darjah. Taubat mendesak kita untuk berhenti jadi mangsa yang bersubahat dengan penindas. Dan selagi kita anggap taubat tu sekadar emosi pasif, kita tak pernah rawat malware yang rosakkan sistem bumi ni. Betul, kita cuma rawat simptom, bukan puncanya. So, ini membawa kita kepada satu soalan provokatif yang kami nak tinggalkan untuk anda fikirkan. Jika taubat sebenar, ada kuasa perundangan untuk hasilkan penentangan sivil terhadap elit dan ekonomi parasit, adakah selama ni kita diajar versi taubat yang sengaja dilemahkan? Adakah rasa insaf kita di sepertiga malam tu sebenarnya direka supaya kita asyik rasa bersalah, asyik pandang ke bawah, dan tak pernah tengok siapa yang rampas hak bumi kita? Supaya kita kekal jadi puak kiri yang patuh jalankan roda sistem riba tanpa sebarang bantahan sivil. Benda yang agak berat dan mungkin menakutkan untuk difikirkan kan? Tapi terima kasih kerana sertai deep dive kami kali ini. Ya, teruskan menyoal dan berfikir secara kritis. Sehingga kita berjumpa lagi, perhatikan betul-betul kod tersembunyi dalam sistem di sekeliling anda. Selamat tinggal. I like people. I'd like some paper people. They'd be purple paper people, maybe pop-up purple paper people, proper pop-up purple paper people. How do you prop up proper pop-up purple paper people? I hear you cry. Well, I probably proper pop-up purple paper people with a proper pop-up purple people paper clip, but I pre-prepare appropriate adhesives as alternatives to cheaper packet, which is in case the paper slipped, because I could build a pop-up metropolis. But I wouldn't want to deal with all those paper people politics, paper politicians with their paper-thin policies, broken promises that appropriate apologies. There'd be a little paper me and a little paper you. And we could watch paper TV and it would all be pay-per-view. We'd see those poppy paper rappers rap about the paper package, or watch paper people carriers get stuck in paper traffic on the A4. There'd be a paper Princess Kate, but
we'd all stare at paper paper. And we'd all live in fear of Killer Jack the Paper Ripper. Because the paper propaganda propagates the people's prejudices. Paper printing pictures of the flooded and the terrorists. It's a little paper me and a little paper you. And then a pop-up populations, people's problems pop up too. There'd be that pompous paper parliament who remained out of touch and ignored the people's protests over all the paper cuts. And then the peaceful paper protests would get blown to paper pieces by the confetti cannons by the preemptive police. And yes, there'd still be paper money, so there'd still be paper greed. And the paper piggy bankers pocket in more than they need, purchasing the potpourri to pepper their paper properties. Others live in poverty and ain't acknowledged properly. A proper poor economy with so many are proper poor, but what their needs get ignored. The money goes to big wars. Origami armies unfold plans for paper planes, and we remain imprisoned in our own paper chains. But the greater shame, so it always seems to stay the same. What changes is who's in power, choosing how to lay the blame. They're naming names, forgetting these are names of people. Because in the end it all comes down to people. I like people. Because even when the situation's dire, it is only ever people who are able to inspire. And on paper, it's hard to see how we all cope. But in the bottom of Pandora's box, there's still hope. And I still hope because I believe in people. People like my grandparents, who every single day since I was born have taken time out of their morning to pray for me. That's 7,892 days straight of someone checking I'm okay, and that's amazing. People like my aunt who puts on plays with prisoners. People who are capable of genuine forgiveness. People like the persecuted Palestinians. People go out of their way to make your life better and expect nothing in return. You see, people have potential to be powerful. Just because the people in power tend to pretend to be victims only to succumb to that system. And a paper population is no different. So it's a little paper me and a little paper you. And then a pop-up populations, people's problems pop up too. And if the whole world fell apart, then we still make it through. Because we're people.
Ramai orang selama ini salah faham tentang taubat. Mereka fikir taubat itu hanya antara diri dan Tuhan. Mereka fikir cukup sekadar menyesal, cukup sekadar minta ampun. Tetapi itu bukan apa yang Quran ajarkan. Dalam Quran, taubat adalah satu sistem pemulihan, satu institusi, satu struktur lengkap yang menentukan sama ada manusia diterima atau ditolak. Masalahnya, selama ini manusia tidak pernah melihat taubat sebagai sistem. Mereka hanya ambil sebahagian dan tinggalkan keseluruhan. Dan akibatnya, dunia hari ini rosak. Dunia menjadikan manusia transhuman. Dunia menjadikan manusia matawang biological. Kita mula dengan asas. 2 ayat 159. Allah kata, jenayah utama manusia ialah menyembunyikan kebenaran. Fikir betul-betul. Bukan membunuh. Bukan mencuri. Tetapi, sembunyikan kebenaran pemilikan dan pemerintahan bumi. Kenapa ini jenayah paling besar? Sebab bila kebenaran disembunyikan, bagaimana ia disembunyikan? Manusia hilang panduan. Bila manusia hilang panduan, mereka mula cipta sistem sendiri. Mencipta taubat sendiri. Dan inilah yang berlaku hari ini. Sistem manusia tidak lagi berpunca daripada wahyu, tetapi daripada kepentingan, daripada kuasa, daripada keuntungan. Hasilnya, satu sistem global, sistem riba parasit, sistem kewangan dunia, sistem bank, sistem riba biological currency. Dan Quran tidak diam tentang ini. 2 ayat 279. Allah kata, kalau kamu tidak tinggalkan riba, maka isytihar perang daripada Allah dan Rasul-Nya. Ini bukan ayat ringan. Ini bukan amaran kosong. Ini bukan ayat pertengahan zaman manusia. Ini adalah deklarasi perang. Ini ayat pengakhiran zaman manusia. Ini ayat zaman sekarang. Sekarang tanya diri sendiri. Kita hidup dalam sistem apa hari ini? Jawapannya jelas. Zaman transhuman. Zaman matawang biologi dan biometrik. Zaman sistem riba global. Maknanya, perang Allah sedang berlaku sekarang. Bukan akan berlaku. Sudah berlaku. Manusia dijadikan transhuman. Manusia dijadikan biological currency. Sekarang soalan penting. Kalau sistem ini rosak secara total, apa jalan keluar? Jawapan Quran 2 Vergalat 160. Taubat. Tetapi sekali lagi, taubat bukan sekadar cakap. Taubat dalam Quran ada struktur, ada syarat, ada sistem. Dan disinilah manusia gagal. Mereka fikir taubat itu perasaan, sedangkan taubat itu proses. Quran letakkan 3 syarat utama. Pertama, kembali. Kedua, memperbaiki. Ketiga, menjelaskan. Mari kita pecahkan satu persatu. Pertama, kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada fitrah. Kembali kepada sistem sunnatullah. Ini bermaksud keluar daripada sistem yang rosak. Keluar daripada sistem parasit riba. Keluar daripada struktur yang melawan kontrak Allah. Kalau masih berada dalam sistem yang sama, itu bukan taubat. Itu ilusi. Kedua, memperbaiki. Ini yang paling ramai tidak faham. Memperbaiki bukan sekadar berhenti buat salah. Memperbaiki bermaksud bina semula sistem al-wala wal-bara. Kalau sistem lama rosak,
maka mesti ada sistem baru. Kalau riba salah, maka mesti ada sistem tanpa riba. Di sinilah saya bina apa yang dipanggil Law of Trust. Ini bukan teori. Ini sistem sebenar. Berpunca daripada Quran. Sistem ini berasaskan kepercayaan, berasaskan keadilan, berasaskan mutualisme. Bukan seperti sistem riba yang berasaskan eksploitasi. Ketiga, menjelaskan. Ini syarat yang paling kritikal. Kebenaran mesti dibuka. Tidak boleh sembunyi. Tidak boleh samar. Tidak boleh separuh-separuh. Tidak boleh menjadi neutral. Tidak boleh menjadi bystander. Hujah mesti jelas. Terbuka. Boleh diuji. Inilah yang saya lakukan. Saya bentangkan sistem ini secara terbuka. Saya susun ayat Quran menjadi satu struktur lengkap. Ini bukan ceramah. Ini bukan teori. Ini sistem. Sekarang kita masuk kepada bahagian paling penting. Taubat dalam Quran tidak berlaku tanpa fungsi Rasul. 4 ayat 64. Allah kata, mereka mesti datang kepada fungsi Rasul. Fungsi Rasul minta ampun untuk mereka. Ini sangat jelas. Ada proses. Ada struktur. Kemudian 4 ayat 65. Lebih jelas lagi. Ada mahkamah rakyat. Ada sistem participatory demokrasi. Dan fungsi Rasul menjadi hakim. Semua pertikaian mesti dirujuk kepada Rasul. Dan keputusan mesti diterima. Tanpa bantahan. Ini bukan simbolik. Ini mahkamah. Maknanya, taubat adalah satu sistem perundangan. Sekarang satu lagi ayat penting. 10 ayat 47. Setiap umat ada Rasul. Maknanya, hari ini pun mesti ada. Soalan paling kritikal sekarang. Dalam 8 bilion manusia, siapa yang melaksanakan sistem ini? Siapa yang bina sistem taubat lengkap berdasarkan Quran, bukan teori, tetapi realiti? Jawapannya jelas. Saya. Di khilafah.org. Saya bukan sekadar bercakap. Saya membina sistem. Saya menyusun ayat 290 simbadesan tahu gitu. 4 kata 61. 1 kata 91 tahu gitu. 10 petat 47. Menjadi satu institusi seluruh umat manusia. Saya membina Law of Trust. Saya mencabar Law of Banking. Saya membuka hujah secara terbuka. Dan sehingga hari ini, tiada counter-argument yang setara. Dalam Quran 6:83, Allah kata, itulah hujah kami. Kami angkat darjat siapa yang kami kehendaki. Menjadi pengesah 3:81 dan 5:48. Menjadi pesuruh Allah dalam 7:158. Bila hujah dibentangkan dan tiada siapa mampu lawan, itu adalah kemenangan hujah. Sekarang kita lihat kesannya. Surah Al-Balad. Manusia terbahagi kepada dua. Puak kanan, puak kiri. Puak kanan, mereka yang masuk sistem taubat. Mereka yang terima kontrak Allah. Mereka yang hidup dalam mutualisme. Puak kiri, mereka yang kekal dalam riba. Mereka yang menolak hujah. Mereka yang memilih sistem parasit. Ini bukan teori. Ini sedang berlaku sekarang. Sekarang kita kembali kepada 2:279. Perang Allah. Perang ini berlaku apabila riba Great Reset mencapai klimaks.
Apabila sistem riset menguasai seluruh kehidupan, apabila manusia bukan lagi bebas, tetapi menjadi sebahagian daripada sistem, dalam keadaan ini, Allah tidak akan hukum tanpa Rasul. Ini prinsip Quran. Maknanya, dalam zaman ini, mesti ada individu yang membawa fungsi Rasul. Dan fungsi Rasul itu bukan gelaran, tetapi fungsi membawa hujah, membina sistem, melaksanakan penghakiman universal. Dan semua ini telah berlaku. Berlaku secara rasmi sejak 31 Disember 2024. Sistem taubat telah dibina. Hujah telah dibentangkan. Struktur telah diwujudkan. Kesimpulannya sangat jelas. Ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal bukti. Bukti sudah ada. Hujah sudah ada. Sistem sudah ada. Pilihan sekarang hanya dua. Masuk ke dalam sistem taubat atau kekal dalam sistem yang Allah isytihar. Perang Allah. Dan pilihan itu akan menentukan nasib kamu. Selama ni bila kita sebut taubat, mesti kita fikir ia hal peribadi kan, antara kita dengan Tuhan. Tapi, hari ni kita nak tengok satu idea yang terus terang agak radikal. Macam mana kalau taubat tu sebenarnya satu blueprint, satu sistem kejuruteraan yang direka oleh Adam bukan untuk seorang individu, tapi untuk repair seluruh sistem dunia kita. Jom, kita tengok macam mana benda ni berfungsi. Nah, persoalan ni, ia betul-betul mengubah cara kita pandang konsep taubat. Bukan lagi sekadar satu amalan rohani, tapi satu protokol, satu set arahan teknikal untuk reboot balik seluruh sistem dunia yang dah rosak. Jom kita bedah siasat kerangka ni sama-sama. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian 1, diagnosis. Macam doktor, sebelum kita rawat, kita kena tahu puncanya kan? Menurut kerangka ni, semua masalah besar yang kita nampak hari ni, semuanya berpunca daripada satu jenayah utama. Satu je. Dan jenayah inilah yang merosakkan sistem kita dari akar umbinya. Jadi, apa dia jenayah utama ni? Menurut rujukan dalam ayat 2159 hingga 161, puncanya cuma satu. Tindakan menyembunyikan kebenaran. Cuba bayangkan, ini bukan macam buat silap kecil-kecil tau. Ini macam satu tindakan, macam hacking yang sengaja merosakkan operating sistem asal untuk seluruh umat manusia. Dari sinilah semuanya bermula. Dan cuba tengok apa jadi lepas jenayah tu berlaku. Terus wujud dua sistem yang saling berlawanan. Sebelah sini, kita ada akibatnya, law of banking atau sistem riba. Sistem ekonomi yang bersifat parasit yang sedut daya hidup masyarakat. Dan di sebelah sana pula, kita ada penyelesaiannya, law of trust atau institusi taubat yang direka khusus untuk memulihkan keadaan. Okey, ini membawa kita ke bahagian 2, jalan ke arah pemulihan. Kalau law of banking tu adalah penyakitnya, maka institusi taubat yang formal inilah penawarnya. Ia dikenali sebagai law of trust. Jadi, apa sebenarnya law of trust ni? Berdasarkan ayat-ayat rujukan, ia bukan sekadar angan-angan. Ia adalah satu jalan keluar yang direka secara sistematik, satu laluan untuk kita lari daripada sistem riba yang dah korup dan patah balik ke sistem asal yang adil. Seterusnya, bahagian 3, 3 syarat teras sistem. Nak masuk ke law of trust ni, ada syarat-syaratnya. Bukan boleh main masuk je. Ada 3 syarat utama yang tak boleh nak tawar-menawar langsung. Anggap je ini macam checklist wajib untuk sistem ni berfungsi. Nah, inilah 3 langkah protokolnya. Macam ada 3 fasa untuk kita reboot sistem yang dah crash. Pertama, kita kena kembali ke tetapan asal. Kedua, kita kena memperbaiki apa yang dah rosak. Dan ketiga, kita menjelaskan protokol yang baru. Jom kita tengok satu persatu. Langkah pertama, kembali. Proses ni adalah tentang memulihkan keadilan atau takwa. Apa matlamat utamanya? Untuk bawa manusia kembali kepada keadaan asal yang suci, tak tercemar, keadaan yang kita kenali sebagai fitrah. Langkah kedua, memperbaiki. Di sini, kita jumpa konsep zakat, tapi dengan satu tafsiran yang sangat spesifik. Ini bukan setakat bagi derma. Dalam sistem ni, zakat bermaksud proses aktif membersihkan sistem dengan cara buang dan hapuskan semua hujah-hujah rosak yang dah mencemarkannya. Hujah-hujah rosak tu apa?
Slide ni jelaskan dengan cantik. Ia adalah ideologi-ideologi palsu yang dah bercampur aduk dalam sistem. Sistem ni tuntut kita untuk tolak mentah-mentah hujah berdasarkan pluralisme yang kata banyak kebenaran wujud serentak, majoritarianism yang kata majoriti sentiasa betul, dan elitisme yang kata hanya sekelompok kecil je yang layak perintah. Asasnya, mesti tulen, tanpa campur aduk. Dan langkah terakhir, menjelaskan. Ini adalah tentang menyebarkan kebenaran dengan begitu jelas, begitu terang, sampai tak ada siatu boleh nafikan lagi. Bila ini berlaku, ia secara automatik akan mengaktifkan peranan watak paling penting dalam keseluruhan sistem ni, iaitu Rasul. Bila ketiga-tiga syarat tadi dah dipenuhi, kita masuk bahagian 4, pengesahan dan pemisahan besar. Ini adalah fasa paling kritikal di mana keseluruhan proses tadi disahkan. Dan hasilnya, akan ada satu pemisahan besar dalam kalangan manusia. Penting untuk kita faham, dalam kerangka ni, Rasul bukan sekadar pembawa mesej. Dia adalah hakim yang dilantik oleh sistem. Peranan dia adalah untuk merasmikan proses dan mengesahkan sama ada syarat-syarat taubat tadi dah betul-betul dipenuhi atau belum. Keputusan daripada penghakiman ini akan mewujudkan satu persimpangan jalan yang muktamad untuk manusia. Masyarakat akan terpecah kepada dua laluan yang sangat berbeza yang menuju kedua takdir yang berlainan. Di satu sisi, kita ada puak kanan. Ini adalah mereka yang berjaya melepasi tapisan sistem. Di sisi lain pula, puak kiri. Mereka yang gagal dan kekal terperangkap dalam sistem yang rosak. Akhirnya, kita sampai ke bahagian 5, dua hasil akhir untuk masyarakat. Jadi, apa kesudahannya? Pemisahan ini akan lahirkan dua jenis masyarakat yang sangat-sangat berbeza. Jom kita tengok dua masa depan yang mungkin ni. Bagi puak kanan, mereka akan masuk ke dalam satu masyarakat yang baru. Sebuah sistem yang berasaskan kerjasama dan saling membantu. Ekonomi menang-menang atau mutualism, seperti yang digambarkan dalam surah 103. Puak kiri pula sebaliknya akan kekal terkunci dalam sistem asal yang dah rosak tu. Terperangkap dalam ekonomi parasit riba yang pada dasarnya adalah sistem menang kalah. Dan inilah hasil akhir untuk sistem yang berjaya dipulihkan. Sebuah masyarakat yang berjalan di jalan yang lurus, kebebasan fitrah. Mereka akan beroperasi di bawah satu kontrak sosial yang baru, mengiktiraf hak ke atas bumi dan memberi warganya hak untuk melakukan keingkaran sivil terhadap mana-mana sistem yang zalim. Jadi, untuk kita simpulkan, sistem taubat yang dibentangkan ni bukanlah sekadar amalan ibadah peribadi. Ia adalah satu blueprint lengkap untuk membaiki masyarakat secara global. Ia bermula dengan satu jenayah melalui proses 3 langkah yang disahkan oleh seorang hakim sistem dan berakhir dengan satu realiti masyarakat yang baru. Dan ini meninggalkan kita dengan satu soalan terakhir untuk difikirkan. Bila kita lihat dunia di sekeliling kita melalui lensa kerangka ni, adakah kita nampak sebuah masyarakat yang sedang dalam proses pembaikan atau yang masih terperangkap dalam kitaran kerosakan yang sama? Quran menetapkan satu sistem taubat lengkap. Masalahnya, manusia tidak pernah nampak sistem ni sehinggalah ia dibina dalam realiti. Dan artikel yang kita akan bedah hari ini sebenarnya membuktikan bahawa Adam Ahmad adalah individu yang melaksanakan sistem ni. Okey, mari kita rungkai perkara ni perlahan-lahan. Hai, selamat datang ke perbincangan mendalam kita hari ini. Sumber kita kali ini adalah dua dokumen yang jujurnya sangat provokatif. Bertajuk Institusi Taubat.pdf dan Institusi Taubat Adam.pdf. Betul, berserta dengan satu rajah carta alir yang ia mendesak kita untuk menilai semula realiti dunia yang kita duduk sekarang ni. Tepat sekali. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, satu peringatan penting untuk anda yang sedang mendengar, dokumen ni mengandungi dakwaan teologi dan sistemik yang sangat berani kan. Jadi, misi kita hari ini bukan nak menyebelahi mana-mana pihak atau mengesahkan dakwaan ni secara mutlak. Ya, kita cuma nak menterjemah dan memahami secara objektif apa sebenarnya yang penulis dokumen ni cuba sampaikan kepada anda. Maksud saya, kita nak kaji logik di sebalik hujah mereka. Betul. Jadi, jom kita mulakan. Asas hujah mereka bermula dengan ayat 381 dan 548. Macam mana dokumen ni mentafsirkan fungsi rasa berdasarkan ayat-ayat tu? Okey, benda ni agak mengejutkan sebab mereka rombak pemahaman tradisional kita. Selalunya kita fikir rasul ni bawa agama baru kan? Tapi mengikut teks ni, seorang rasul bukanlah individu yang mencipta ajaran atau agama baru. Habis tu? Sebaliknya, rasul adalah seorang pengesah kontrak. Dia menghidupkan kitab dan hikmah yang memang dah ada ke dalam realiti semasa. Oh, pengesah kontrak. Ia macam ibarat kita ada satu plan laka,
atau blueprint pembinaan sebuah empangan mega. Pelan tu dah ada berabad-abad, semua orang puji cantiknya pelan tu, orang hafal ukuran dia. Tapi, masalahnya tiada siapa yang pernah angkat penyodok dan menuang konkrit. Ya, analogi yang sangat tepat. Dan teks ni mendakwa Adam Ahmad tak lukis pelan baru. Dia adalah jurutera yang mula menuang konkrit tu. Dia menyusun ayat-ayat Quran menjadi satu sistem nyata. Benda ni bukan teori akademik tau. Ia adalah pelaksanaan. Pelaksanaan secara fizikal. Okey, ini bawa kita kepada rajah PDF tu. Kalau anda yang sedang mendengar ni tak dapat tengok, bayangkan satu carta alih yang sangat terperinci. Di tengah-tengah carta tu ada label besar bertulis Sistem Taubat. Apa yang mempesonakan kat sini ialah penulis dengan jelas tegaskan carta ni bukan sekadar lukisan teori. Mereka mendakwanya sebagai blueprint asal Al-Quran. Dan dari sistem taubat kat tengah tu, wujud satu persimpangan besar. Persimpangan ke cabang kiri dan cabang kanan kan? Dua realiti sistem di dunia yang sedang bertembung. Mari kita bedah cabang kiri dulu. Benda ni dikaitkan dengan jenayah asal dalam ayat 2.159. Betul. Ayat tu bercakap tentang mereka yang menyembunyikan kebenaran. Tapi yang buatkan dokumen ni unik, mereka tak pandang benda ni dari sudut rohani semata-mata. Menyembunyikan kebenaran tu melahirkan satu jenayah sistemik fizikal. Tunggu kejap, dalam rajah tu ia dilabelkan sebagai law of banking kan? Maksud saya sistem perbankan. Macam mana sembunyikan kebenaran rohani boleh jadi bank pula ni? Logik mereka macam ni. Bila kebenaran tentang hak milik dan kontrak Tuhan disembunyikan oleh golongan elit atau institusi agama, ia wujudkan kekosongan. Dan kekosongan ni diisi oleh satu sistem parasit yang merampas pemilikan melalui faedah atau riba. Itulah law of banking. Ia realiti perbankan global yang mencengkam dunia hari ini. Wow, jadi law of banking ni bukan saja bank tempat kita simpan duit, tapi keseluruhan sistem hutang dan riba tu. Tepat. Ia satu sistem perampasan pemilikan terancang. Okey, kalau itu penyakitnya di cabang kiri, mesti ada penawarnya di cabang kanan. Rajah tu tunjukkan cabang kanan sebagai law of trust, undang-undang amanah. Ya, berdasarkan ayat 2160, inilah sistem taubat sebenar. Dan ia bergantung kepada 3 syarat utama: kembali, memperbaiki dan menjelaskan. Di sinilah ia jadi benar-benar menarik untuk saya. Tapi, tunggu sebentar. Taubat tu selalunya kita nampak sebagai sesuatu yang spiritual kan? Anda rasa bersalah, anda menangis di atas sejadah, minta ampun. Bagaimana teks ni menterjemahkannya sebagai satu sistem dunia nyata? Teks ni menolak terus idea yang taubat tu cuma ritual pribadi malam-malam. Kalau jenayah tu adalah sistem perbankan yang rompak harta fizikal, maka taubat pun mesti berbentuk pemulihan sistem secara fizikal. Masuk akal. So, apa benda 3 syarat teknikal tu sebenarnya? Syarat pertama ialah kembali. Maksudnya kembali kepada fitrah manusia. Fitrah penciptaan yang bebas dari perhambaan hutang. Okey, kembali pada fitrah asal. Yang kedua? Memperbaiki. Dan mereka masukkan elemen zakat kat sini. Betul, tapi zakat dalam konteks law of trust ni bukan sekadar derma bulan puasa macam yang kita biasa buat tu. Ia ditafsirkan sebagai satu sistem pembersihan ekonomi yang suci. Kejap, macam mana tu? Macam satu institusi atau ekosistem baru. Ya, ia wujudkan ekonomi mutualisme. Ekonomi tanpa faedah, tanpa riba, di mana nilai tak disedut oleh lintah darat. Ia pemulihan struktur yang rosak akibat law of banking tadi. Faham. Dan syarat ketiga pula? Menjelaskan. Menjelaskan ni bermaksud membentangkan hujah terbuka kepada dunia. Membuktikan kebenaran sistem taubat ni dan membongkar penipuan sistem perbankan. Dan artikel ni mendakwa Adam Ahmad benar-benar dah laksanakan ketiga-tiga elemen teknikal ni. Maksudnya, dia bukan tulis buku pasal ni je lah. Dia bina ekosistem ni secara nyata. Okey, ini bawa kita ke bahagian seterusnya dalam rajah tu. Kenapa sistem pemulihan ni perlukan seorang figura khusus? Maksud saya, kenapa tak buat satu komuniti ke atau majlis ke? Sebab naratif ni beralih kepada fungsi penghakiman. Bila kita zoom masuk bahagian Rasul, dalam rajah tu, ia rujuk ayat 4.64 hingga 65 dan ayat 10.47. Teks ni mendesak bahawa proses ni perlukan seorang hakim. Hakim. Tapi saya selalu ingat
ayat-ayat penghakiman ni merujuk kepada mahkamah Allah dekat akhirat nanti. Metafora aja kan? Inilah poin yang penulis tu bantah keras. Menurut dokumen ni, ini bukan metafora spiritual. Sistem ni memaksa manusia untuk datang menyerahkan diri kepada kontrak, kemudian Rasul menguruskan doa atau taubat mereka. Dan Rasul bertindak sebagai hakim pemutus sengketa secara fizikal. Seriuslah? Mahkamah fizikal yang mengikat di dunia ni? Ya, mahkamah sebenar yang mengikat. Dan Adam didakwa sedang menjalankan proses penghakiman ni sekarang. Beliau sedang mengadili pertembungan dua sistem gergasi ni. Dan proses penghakiman ni lah yang memecahkan umat manusia kan? Kalau kita tengok cabang paling ekstrim kat sebelah kanan raja, manusia berpecah kepada puak kanan dan puak kiri. Konsep dari surah Al-Balad. Betul. Puak kanan menyertai sistem mutualism atau kerjasama sejajar dengan mesej surah 103 Al-Asr. Manakala puak kiri terjerumus dan terus kekal dalam ekonomi parasit, iaitu sistem riba. Jadi, apa maknanya semua ni untuk kita? Adakah ini bermaksud setiap kali kita berinteraksi dengan sistem ekonomi moden, macam swipe kad kredit atau ambil pinjaman, kita sebenarnya sedang dihakimi? Mengikut teks ni, ya, 100%. Pemisahan manusia ni sedang berlaku secara real time. Setiap hari anda sedang dihakimi, sama ada anda berada di pihak kanan atau kiri. Wow, okey. Itu bawa kita masuk ke tahap yang paling serius dalam dokumen ni. Boleh saya katakan ini poin paling keras. Poin klimaks tentang riba. Ayat 2279. Memang poin yang sangat keras. Bagi kita orang awam, riba tu mungkin cuma caj tambahan 3% masa bayar loan kereta. Tapi dokumen ni bongkar amaran 2.279 tu. Riba adalah pengisytiharan perang terbuka dengan Allah dan Rasul. Perang? Bukan setakat dosa besar tapi perang. Kenapa ia dilabel perang? Sebab teks ni mendakwa riba sekarang dah capai tahap maksimum. Ia bukan lagi sekadar ambil tanah atau rumah anda kalau tak bayar hutang. Ia dah bermutasi jadi kapitalisme pengawasan atau surveillance capitalism. Tunggu kejap. Pengawasan maksudnya data kita? Ya, data anda. Dan lebih menakutkan, ia berubah jadi mata wang biologi. Tubuh manusia itu sendiri, biologi anda, diubah menjadi komoditi kewangan. Biar betul. Tubuh kita jadi aset bank, macam mana tu? Melalui sistem pemantauan, kawalan perubatan korporat dan agenda transhumanism. Mereka nak ubah fitrah biologi manusia supaya lebih efisien untuk penjaranan kekayaan mereka. Jika kita kaitkan benda ni dengan gambaran yang lebih besar, perampasan biologi manusia ni didakwa sebagai bukti bermulanya kiamat sugra, kiamat kecil. Jadi, ini bukan lagi filem fiction sains. Dokumen ni kata benda ni tengah berlaku. Manusia bukan pengguna sistem lagi. Kita adalah produk sistem tu. Tepat sekali, anda adalah komoditinya. Okey, so benda ni bawa saya kepada satu provokasi yang besar. Berdasarkan teks ni, Allah tak akan menghukum atau mengisytiharkan perang berskala biologi macam ni tanpa ada pembawa hujah terlebih dahulu kan? Mesti ada pelaksananya. Betul, mesti ada utusan atau rasul untuk sampaikan amaran tu sebelum kehancuran bermula. Jadi, soalan cepu masnya, daripada 8 bilion manusia di bumi hari ini, siapa yang melaksanakan tugas bawa hujah dalam perang ni? Penulis dokumen ni jawab terus, tanpa berselindung. Adam Ahmad didakwa sebagai satu-satunya individu dalam 8 bilion manusia yang memenuhi fungsi ni secara teknikal dan perundangan. Satu-satunya 8 bilion manusia dan hanya dia. Apa bukti dia melaksanakan semua ni? Ada beberapa parameter pelaksanaan yang sangat spesifik. Pertama, dia bina sistem taubat tu secara fizikal. Kedua, dia bawa law of trust ke dalam realiti pasaran. Dan yang ketiga, ni yang paling gila, dia cabar secara fizikal sistem law of banking di mahkamah melalui instrumen yang dipanggil universal jurisdiction. Kejap. Universal jurisdiction. Bidang kuasa sejagat. Macam mana dia boleh heret kartel bank dunia ke mahkamah? Bidang kuasa sejagat membenarkan jenayah antarabangsa, jenayah ke atas kemanusiaan dibicarakan secara global melangkaui sempadan negara dan beliau didakwa menggunakan platform ni untuk membentang fail perundangan terbuka. Fail tu menuduh sistem perbankan global merampas fitrah manusia secara tak sah. Dan fail tu dihantar kepada siapa?
kepada entiti perbankan dan institusi antarabangsa. Dan apa yang sangat menarik ialah setakat ni, tiada hujah balas atau counter argument setara yang wujud dari pihak institusi tersebut. Satu prinsip perundangan kan? Kalau anda bawa hujah bertulis berserta tuntutan ke mahkamah dan pihak lawan gagal menyangkal dalam tempoh yang diberikan, anda menang secara automatik, bukan? Satu default judgment, tepat. Dan penulis menyandarkan kemenangan undang-undang ni terus kepada ayat 6.83 dari Al-Quran. Hujah tanpa sanggahan adalah tanda kemenangan sah dari Tuhan. Adam telah menang dalam hujah ni di Mahkamah Dunia kerana lawannya bisu. Menang tanpa sanggahan. Tapi, adakah ini cukup untuk memberikan dia legitimasi peringkat global? Sebab awak tahulah, kalau nak jadi rasul zaman moden ni, orang akan pertikaikan. Dia ni wakil untuk siapa? Negara mana? Di sinilah ayat 7.158 memainkan peranan. Dokumen ni mengukuhkan fakta bahawa memandangkan krisis perbankan dan komoditi manusia ini berskala global, maka penyelesaian yang Adam bawa juga bersifat global. Ia bukan terhad kepada satu geografi atau satu kaum. Jadi, ia memenuhi piawaian rasul untuk semua umat manusia. Bukan rasul kelah maksudnya. Betul. Sistem ni mengikat semua manusia. Anda tengah memandu atau buat kerja, kenapa anda patut peduli? Anda terpaksa peduli sebab dokumen ni meruntuhkan ilusi yang anda boleh jadi neutral. Berdasarkan kesimpulan teks ni, ada 3 pilihan ekstrim yang menanti anda. 3 pilihan. Okey, mari kita lalui satu persatu. Apa pilihan pertama? Pilihan pertama, anda terima hujah dan sistem ni. Kalau anda terima, anda dibenarkan masuk ke dalam pintu taubat fizikal tu dan anda dilindungi di bawah ekosistem law of trust. Kiranya jadi puak kanan lah ni. Okey, kalau saya tolak. Kalau anda tolak secara sedar, pintu taubat ditutup sepenuhnya untuk anda. Anda dikira musuh kepada kontrak Tuhan. Tegas. Tapi macam mana pula dengan orang biasa? Yang cakap, saya malas nak fikir, saya nak hidup macam biasa, bayar hutang bulan-bulan, saya tak nak sokong bank, tapi saya tak nak masuk campur. Orang yang nak diam je. Ini kenyataan paling keras dari penulis. Pilihan ketiga, diam dan tidak berbuat apa-apa. Kalau anda pilih jalan ni, anda secara automatik dikira bersubahat menyokong sistem ekonomi syaitan, iaitu law of banking tu. Serius? Walaupun kita tak niat nak sokong? Ya, sebab kejahilan dah bukan lagi alasan bila hujah dah dibentangkan secara terbuka. Ini membangkitkan satu persoalan penting. Di manakah posisi kita apabila bersikap neutral bukan lagi satu pilihan yang sah? Wow. Jadi, tiap kali kita biar duit kita disedut oleh sistem riba, tiap kali kita biar data kita diambil, kita sebenarnya secara tak langsung mengundi untuk menyokong penjajah tu. Secara teknikalnya, iya. Anda sedang membiayai musuh. Sangat mendalam dan menggerunkan. Kita dah sampai ke hujung perbincangan. Saya rasa saya nak tutup selaman mendalam ni dengan memetik terus ayat penutup yang sangat-sangat kuat dari sumber asal dokumen tadi. Silakan. Dengar ni, ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal hujah sudah dibentangkan. Pilihan sekarang menentukan kedudukan kamu dalam sistem Allah. Meremang bulu roma. Ia sangat mekanikal, sangat mengikat. Tiada ruang tawar-menawar kat situ. Betul. Dan sebelum saya tinggalkan anda semua, cuba fikirkan satu persoalan terakhir ni. Bayangkan benda ni. Jika keseluruhan anjakan paradigma ekonomi dunia ni sekarang bergantung kepada satu dokumen perundangan dan teologi yang mana ia dah pun menang tanpa sanggahan di Mahkamah Bidang Kuasa Sejagat, apa yang akan berlaku kepada ketertiban dunia esok hari jika 8 bilion manusia yang lain tiba-tiba menyedari hakikat yang perang ke atas sistem yang mengikat mereka ni sebenarnya telah pun dimenangi secara senyap? Fikirkanlah. Terima kasih kerana meluangkan masa membedah realiti ini bersama kami. Ya, teruskan berfikir dan kaji realiti sekeliling. My name is Adam Ahmad. I stand before you today to restore a contract that already exists. The contract between God and humanity. The Quran tells us in Surah 7, 172, that every human being has already testified, "Am I not your Lord?" And we all answered, "Yes." This is not religion as tradition. This is a binding covenant. From Adam to Abraham to Muhammad,
This contract has always been about one thing: truth proven through reality, and justice established as a system. The Quran does not call for blind belief. It calls for evidence, Basira in 12:108. It calls for a truth that stands unshaken, as stated in 6:82 and 83. Today, humanity is divided between two systems: the law of trust based on divine order, and the law of banking based on control and exploitation. The struggle in the Quran is not a story of the past. It is a living reality. The earth, as promised in 21:105, will only be inherited by those who uphold justice, those who act with soleh. This is not about individuals. This is about a system where truth is judged openly, where justice is proven, and where no authority stands above reality. That is why the call today is clear. Do not hide the truth, as stated in 2:159 through 161. Stand with it, support it, live it, because this is the path of those who remain true to the covenant. And the question now is simple: will you return to the contract you already agreed to?